Oke guys, selamat datang di channel Marky. So hari ini aku akan buat unboxing ya. Hari ini aku tak main game sangat. Hari ini aku nak unboxing ini, Adventure Toys. Ini adalah mainan-mainan yang aku beli ya. Jadi dekat sini kita ada spesies mainan, ada warna hijau, warna kuning, merah, biru. Okey, tu. Yang pertama kita buka yang warna hijau dulu. Okey. Ini kita akan ini adalah Animal Adventure Toys. Jadi kita buka. Okey, ni kita buka pakai ini. Okey, buka-buka. Aku harap aku dapat ayam bagus-bagus sikit Okey, lepas tu Okey, korang tengok Okey, 1, 2. Dapat harimau. Aku dapat harimau Okey, tak apa. Ini kita tak sini dulu Okey, aku nak buka yang ni pula Yang ni, apa nama ni? Merah ni. Okey, yang merah ni aku yang beli dulu. Sebab apa? Aku nak beli 4. Sebab apa? Di sini aku nak buatkan koleksi nanti. Okey, jadi aku nak buka merah pula. Okey, kita tengok. Aku harap aku dapat serangga bagus sikit Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, aku dah tak main. Ya tu. Okey, tengok 1. Okey, sorry. What? 1, 2, up. Dapat kumbang ni bukan kumbang ini lalat je. Aduh. Tak sangka aku dapat juga ni. Okey, tak apa. Okey, aku nak buka yang ocean pula. Okey, aku harap ocean ni aku dapat juga Okey, lepas tu aku harap aku dapat barang-barang bagus. Okey, alright. Okey, aku harap aku dapat oh my god, aku dah ternampak pula. Okey, 1, 2, vape. Ini paus biru. Wah, dapat ikan paus tak sangka lah. Okey, tak apa. Kita duduk sini dulu Okey, ini aku unboxing yang terakhir ni iaitu Dinosaur Adventure Toys. Lupa nak baca tadi. Okey, jadi kita buka. Aku harap aku dapat dinosaur besar Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, dia. Okey, 1, 2, stop. Wow, dapat T-Rex guys. Tak sangka lah. Okey, jadi ini semua adalah mainan-mainan yang aku unboxing. Jadi okey, ini yang pertama yang aku unboxing ni adalah harimau, lalat, paus biru. Mana paus biru? Ini dia paus biru. Yang terakhir ini T-Rex ada. Okey, ini semua mainan. Alah, dia tak susun pula. Alamak, aku dapat ni T-Rex. Alamak, aku cuma letak kat lantai jap. Masalah ni T-Rex ni tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Dia pandang atas. Ni semua adalah mainan-mainan yang aku dapat. Tak apa. Alamak, T-Rex tu. Aduh, tak apalah, biar dia macam ni. Okey, jadi untuk orang yang suka, cuma aku beli ni kat DIY. Yang suka pergi DIY cuma komen dekat bawah. Okey, nanti aku nak main game apa, Roblox ke Minecraft, cuma komen dekat bawah. Jadi sampai saja untuk video kita kali ini. Jadi sebelum aku menambahkan video ini, jangan lupa korang like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng. Jadi kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.